Katanya ada rasa macam rambut dia tekak dan ada dulu keluar kuku daripada mulut. Pelik ni ya. Dua kejadian berasingan, apakah itu di kedai santau? Baik, perbuatan-perbuatan begini nama umumnya adalah sihir. Cuma lazimnya kalau berkaitan dengan benda-benda beracun atau benda-benda kotor yang ada dalam tubuh, maka sebahagiannya adalah dalam kategori santau. Kita boleh tengok santau ni di antara tandanya dia alergik ataupun tak boleh dengan benda-benda yang masam seperti apple, mempelam, nenas dan seumpamanya. Juga tidak boleh dengan benda-benda yang pedas dan ada beberapa lagi yang selalunya akan bertindak balas. Tetapi penyakit dalaman yang dalam tubuh termasuklah simptom seperti masalah batuk yang berterusan, tak boleh makan, kemudian dimuntahkan. Itu adalah sebahagian daripada dalam kategori santau. Macam mana nak atasi atau nak buat? Cuba ikhtiar dengan jus kurbi atau jus yang kita buat dengan daun bidara dan kurma ajwa, sangat baik untuk masalah racun santau. Formula ni tidak ada di tempat lain, tuan-tuan hanya boleh dapat melalui Ikhtiar Syifa.